Benda ni adalah paling penting, which is jangan scalping. Terutamanya kepada newbie ataupun bawah 2 tahun punya trader. Maksudnya trader yang belum matang. Matang daripada segi apa? Dia bukan umur tau. Dia tak ada konsep umur. Anda kena umur 40-an baru anda kata anda matang dalam trading. Anda kena umur 25 ke atas baru anda kata anda matang dalam trading. Boleh jadi umur 18 tu dia dah matang dalam trading. Maybe dia dah start umur 16. Boleh jadi maybe dia dah 21 dia dah matang dalam trading. Tak ada masalah pun. Dia tak ada konsep umur akan menentukan kematangan anda dalam trading. Dia adalah daripada segi apa yang anda execute dan apa yang anda calculate based on risk and reward anda. Jangan scalping ni bermaksud jangan masuk lautan api. Scalping ni adalah satu dunia yang sangat nafsu tinggi. Maksudnya, nafsu itu memudaratkan bahawasanya apa yang anda nampak, benda tu memang sangat-sangat indah. Tapi apa yang anda buat dan lalui benda tu sendiri, benda tu sangat memerikkan. Hujung bulan ni, aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampailah confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.